Kenapa kita sebutkan sebagai pengukuhan momentum? Kerana sebenarnya usaha rintis kita sebelum ini telah pun bermula dan telah pun mencapai hasilnya. Dan kita akan teruskan untuk kita teruskan, kukuhkan momentum tersebut supaya bukan hanya negeri kita hasilnya meningkat, tetapi perekonomian rakyat Sabah juga akan dapat kita tingkatkan. Saya mulakan dengan rukun yang pertama, di bawah Sabah First. Yang paling penting kita sebutkan di sini, bukan hanya kita menuntut, tetapi kita ingin meneruskan ketegasan kita dalam menuntut hak-hak Sabah dalam 3 perkara yang paling penting. Sama ada yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, begitu juga dalam Perjanjian Malaysia MA63 dan juga tidak ketinggalan dalam IGC. Sebagaimana kita maklum bahawa dalam artikel 8 MA63 disebutkan kontrak di antara kita, ikatan sosial yang mengikat persekutuan dan juga Sabah, perjanjian antara wilayah pada masa itu, bahawa ketiga-tiga peringkat kerajaan, federal, Sabah dan juga Sarawak perlu untuk menyusul sama ada melalui tindakan legislatif, melalui tindakan eksekutif mahupun tindakan-tindakan lain perkara-perkara yang belum expressly stated dalam Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya MA63 akan terus relevan. Apatah lagi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu contohnya 40% tersebut. Bukan hanya itu, bukan hanya perkara-perkara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, malah ikatan sosial itu mengikat bahawa pertanggungjawaban itu juga perlu merujuk kepada perkara-perkara syur, jaminan, perakuan yang terkandung dalam IGC. Dan pada masa yang sama, kita punya ketegasan untuk menuntut supaya 40% hak kita, special grant, pemberian khas tersebut dapat dimuktamadkan. Alhamdulillah, kita bersyukur di bawah Kerajaan Madani pada hari ini melalui constructive engagement di antara state dan federal. Pendirian Kerajaan Persekutuan telah berubah. Kalau sebelum ini, ya kita dengar di luar ada pemimpin-pemimpin persekutuan dalam ucapannya menyebut, mengiktiraf, menghormati hak Sabah, hak 40%. Tetapi apa dia pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan sebelum ini? Yang dijawab di Parlimen. Pendirian rasminya adalah hak 40% tersebut telah pun terhenti berkuat kuasa. Itu pendirian rasmi. Walaupun dalam pentas politik, retoriknya berbeza. Namun syukur Alhamdulillah, melalui ketegasan GRS, melalui constructive engagement, pendirian terbaru Kerajaan Persekutuan di bawah Kerajaan Madani, sebagaimana yang telah diumumkan hasil daripada mesyuarat khas Kabinet dan dijawab, disebutkan secara terbuka oleh Perdana Menteri di Parlimen baru-baru ini bahawa Kerajaan Persekutuan kini mengiktiraf, menghormati dan akan melaksanakan 40% hak Sabah sebagai asas kepada penentuan amount tersebut. Jadi tanggungjawab kita, GRS akan menuntut supaya akan ada dedicated platform untuk kita memuktamadkan kadar 40% tersebut. Kalau sebelum ini ia didiskusikan, dibincangkan dalam platform Majlis Tindakan khas MA63. Dalam majlis itu ia ada representatif daripada Sabah, Sarawak. Tetapi isu yang dibincangkan 29 perkara setakat ini. Tetapi moving forward apa yang kita tuntut, penegasan kita, biar ada dedicated platform. Bukan hanya dimuktamadkan segera yang hari ini Alhamdulillah pukul 11.30 tadi mesyuarat pertama di antara peringkat pegawai antara federal dan state. Federal diketuai oleh KSP dan state diketuai oleh Siasat Kerajaan Sabah. Tetapi kita mahu bukan hanya memuktamadkan jumlah amount pada hari ini, tetapi dipastikan semakan setiap 5 tahun tersebut akan menggunakan dedicated platform ini. Jadi inilah ketegasan GRS moving forward dalam kita menuntut hak kita dalam Perlembagaan Persekutuan MA63 IGC, termasuklah yang paling penting hak 40% special grant untuk Sabah. Ya, diorang sedang berbincang, saya belum dapat maklumat, tetapi Setiausaha Kerajaan Negeri telah memaklumkan saya, mereka telah pun mengadakan mesyuarat dengan pihak persekutuan tentang mekanisme ataupun cara menyelesaikan masalah 40% itu. Apa yang mekanisme? Itulah yang dibincangkan. Macam mana pembayarannya, apa yang perlu, apa semua.
Di mana Jadi perbincangan itu? di Menara Kinabalu. Jadi kita tunggu perbincangan itu hanya sekarang ini di peringkat pegawai Setiausaha Kerajaan Negeri, mewakili Kerajaan Negeri, dan juga di peringkat persekutuan yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Jadi kita ada masa lagi. Mahkamah bagi kita 3 bulan 90 hari untuk berbincang. Jadi baru diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri nanti. Apa cadangan Sabah kepada pusat dalam mekanisme ini untuk? Ya, sebenarnya ini adalah macam agak teknikal sedikit. Jadi perincian itu saya tidak dapat jelaskan sekarang ini. Jadi kita tunggulah. Mereka mungkin berbincang bukan saja satu kali, mungkin berkali-kali baru kita capai satu persetujuan. Datuk Seri, Kerajaan Negeri sendiri ada meletakkan amount tertentu ke untuk Belum lagi. Kita pun tidak tahu berapa hasil yang dipungut daripada Negeri Sabah secara jelas, dan ini yang kita minta pihak persekutuan maklumkan. Dan agihan peruntukan apa yang di bawah 40%, apa yang menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan kepada Negeri Sabah. Datuk Seri, adakah Datuk Seri yakin dia akan selesai dalam masa tempoh 3 bulan? InsyaAllah saya ingat boleh selesai. Kenapa kita sebutkan sebagai pengukuhan momentum? Kerana sebenarnya usaha rintis kita sebelum ini telah pun bermula dan telah pun mencapai hasilnya, dan kita akan teruskan untuk kita teruskan, kukuhkan momentum tersebut supaya bukan hanya negeri kita hasilnya meningkat, tetapi perekonomian rakyat Sabah juga akan dapat kita tingkatkan. Saya mulakan dengan rukun yang pertama di bawah Sabah First. Yang paling penting kita sebutkan di sini, bukan hanya kita menuntut, tetapi kita ingin meneruskan ketegasan kita dalam menuntut hak-hak Sabah dalam 3 perkara yang paling penting. Sama ada yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, begitu juga dalam Perjanjian Malaysia MA63, dan juga tidak ketinggalan dalam IGC. Sebagaimana kita maklum bahawa dalam artikel 8 MA63 disebutkan kontrak di antara kita, ikatan sosial yang mengikat Persekutuan dan juga Sabah, perjanjian antara wilayah pada masa itu, bahawa ketiga-tiga peringkat kerajaan, federal, Sabah dan juga Sarawak, perlu untuk menyusul sama ada melalui tindakan legislatif, melalui tindakan eksekutif, mahupun tindakan-tindakan lain, perkara-perkara yang belum expressly stated dalam Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya MA63 akan terus relevan. Apatah lagi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu contohnya 40% tersebut. Bukan hanya itu, bukan hanya perkara-perkara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, malah ikatan sosial itu mengikat bahawa pertanggungjawaban itu juga perlu merujuk kepada perkara-perkara syur, jaminan, perakuan yang terkandung dalam IGC. Dan pada masa yang sama, kita punya ketegasan untuk menuntut supaya 40% hak kita, special grant, pemberian khas tersebut dapat dimuktamadkan. Alhamdulillah, kita bersyukur di bawah Kerajaan Madani pada hari ini melalui constructive engagement di antara state dan federal. Pendirian Kerajaan Persekutuan telah berubah. Kalau sebelum ini, ya kita dengar di luar ada pemimpin-pemimpin persekutuan dalam ucapannya menyebut, mengiktiraf, menghormati hak Sabah, hak 40%. Tetapi apa dia pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan sebelum ini? Yang dijawab di Parlimen. Pendirian rasminya adalah hak 40% tersebut telah pun terhenti berkuat kuasa. Itu pendirian rasmi. Walaupun dalam pentas politik, retoriknya berbeza. Namun syukur Alhamdulillah, melalui ketegasan GRS, melalui constructive engagement, pendirian terbaru Kerajaan Persekutuan di bawah Kerajaan Madani, sebagaimana yang telah diumumkan hasil daripada mesyuarat khas Kabinet dan dijawab, disebutkan secara terbuka oleh Perdana Menteri di Parlimen baru-baru ini bahawa Kerajaan Persekutuan kini mengiktiraf, menghormati dan akan melaksanakan 40% hak Sabah sebagai asas kepada penentuan amount tersebut. Jadi tanggungjawab kita, GRS akan menuntut supaya akan ada
dedicated platform untuk kita memuktamadkan kadar 40% tersebut. Kalau sebelum ini ia didiskusikan, dibincangkan dalam platform Majlis Tindakan khas MA63. Dalam majlis itu ia ada representatif daripada Sabah, Sarawak. Tetapi isu yang dibincangkan 29 perkara setakat ini. Tetapi moving forward, apa yang kita tuntut, penegasan kita, biar ada dedicated platform. Bukan hanya dimuktamadkan segera, yang hari ini alhamdulillah pukul 11.30 tadi mesyuarat pertama di antara peringkat pegawai antara federal dan state. Federal diketuai oleh KSP dan state diketuai oleh Siasat Kerajaan Sabah. Tetapi kita mahu bukan hanya memuktamadkan jumlah amount pada hari ini, tetapi dipastikan semakan setiap 5 tahun tersebut akan menggunakan dedicated platform ini. Jadi inilah ketegasan GRS moving forward dalam kita menuntut hak kita dalam Perlembagaan Persekutuan MA63 IGC, termasuklah yang paling penting hak 40% special grant untuk Sabah. Ya, diorang sedang berbincang, saya belum dapat maklumat, tetapi Setiausaha Kerajaan Negeri telah memaklumkan saya, mereka telah pun mengadakan mesyuarat dengan pihak persekutuan tentang mekanisme ataupun cara menyelesaikan masalah 40% itu. Apa yang mekanisme? Itulah yang dibincangkan. Macam mana pembayarannya, apa yang perlu, apa semua. Di mana perbincangan itu? Di Menara Kinabalu. Jadi kita tunggu perbincangan itu hanya sekarang ini di peringkat pegawai Setiausaha Kerajaan Negeri, mewakili Kerajaan Negeri, dan juga di peringkat persekutuan yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Jadi kita ada masa lagi. Mahkamah bagi kita 3 bulan 90 hari untuk berbincang. Jadi baru diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri nanti. Apa cadangan Sabah kepada pusat dalam mekanisme ini untuk? Ya, sebenarnya ini adalah macam agak teknikal sedikit. Jadi perincian itu saya tidak dapat jelaskan sekarang ini. Jadi kita tunggulah. Mereka mungkin berbincang bukan saja satu kali, mungkin berkali-kali baru kita capai satu persetujuan. Datuk Seri, Kerajaan Negeri sendiri ada meletakkan amount tertentu ke untuk belum lagi. Kita pun tidak tahu berapa hasil yang dipungut daripada negeri Sabah secara jelas, dan ini yang kita minta pihak persekutuan maklumkan. Dan agihan peruntukan apa yang di bawah 40%, apa yang menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sabah. Datuk Seri, adakah Datuk Seri yakin dia akan selesai dalam masa tempoh 3 bulan? InsyaAllah, saya ingat boleh selesai.